Tiga syarikat gergasi Malaysia IJM Corporation, Gamuda dan SP Setia muncul sebagai peneraju pembangunan hartanah mega di London, United Kingdom. Kejayaan syarikat ini untuk menembusi pasaran hartanah UK yang kompetitif membuktikan daya tahan dan strategi mantap meskipun harga rumah di negara itu sedang menurun. Menurut firma penyelidikan pelaburan CIMB Securities, SP Setia antara watak utama di sebalik transformasi Battersea Power Station di UK yang kini menjadi destinasi gaya hidup dan perniagaan, menarik lebih 30 juta pengunjung sejak tahun 2022. Selain itu, Gamuda pula menguasai projek 75 London Wall manakala IJM mengetuai pembangunan 25 Finsbury Circus. Kejayaan ini membuktikan keupayaan Malaysia sebagai pemain global dalam transformasi aset bersejarah menjadi mercu tanda moden di London. IJM turut bekerjasama dengan Network Rail dalam projek bernilai sehingga 39.2 bilion ringgit, termasuk pembinaan 40,000 rumah baru di atas tanah kereta api terbiar. Ketiga-tiga syarikat ini menumpukan sektor berdaya maju seperti perumahan untuk disewa atau BTR, penginapan pelajar dan pejabat hijau yang mendapat permintaan tinggi. Projek ketiga-tiga syarikat ini menyasarkan pensijilan alam sekitar tertinggi, manakala keyakinan pasaran jelas dengan penyertaan penyewa antarabangsa seperti firma guaman Siemens & Siemens di bangunan IJM.